Biasanya dekat Kelantan ni gak lepas je tarawih, tak kisahlah 8 rakaat ke 20 rakaat ke, tak kisahlah. Biasanya orang Kelantan ni dia akan cari moreh dulu. Biasanya kat Kelantan ni moreh dia gak colek lah kalau dekat Kelantan ni. Tapi kali ni kita lain daripada yang lain. Kita nak buat pelik sikit. Kita nak makan moreh. Makan moreh yakiniku. Okey, kalau dekat Kelantan ni gak, kalau nak cari nak makan yakiniku ni gak, tempat kedai jadi gak, kedai Samurai Yakiniku ni lah. Satu lagi sebabnya apa kita pilih makan sini, sebabnya untuk bulan puasa ni, bulan puasa tahun 2025 ni, dekat kedai Samurai Yakiniku ni, dia ada buat promosi. Bayar 15 riyal je boleh makan siapa puas. Okey, apa dia dapat kalau ambil package 15 riyal ni, kita dapat satunya nasi Jepun. Lepas tu dapat daging yakiniku, daging biasa, bukan daging wagyu lah. Kalau wagyu mahal lagi lah. Ni untuk daging biasa. Lepas tu dapat air kosong. Jadi kelebihan dianya untuk bulan puasa ni, buffet bulan puasa ni moreh dianya, boleh refill daging yakiniku ni siapa puas. Tengok mula-mula ambil pun tambah lalu RM5 lalu. Sebabnya kena cepat sikit, sebabnya kedai dia ni kalau kau nak mari, dia start daripada pukul 9.30 untuk moreh buffet dia ni. Siapalah kau tak silap pukul 11. Jadi kena cepat-cepat makan, cepat-cepat. Jadinya mai pun makan cepat-cepat lah, nak nambah banyak kali biar siapa puas hati makan. Dan mula-mula mai ingat ke sebab ke tengok daging yakiniku ni ke dia kerak nipi-nipi ke, ingat ke kena banyak lagi kena nambah sebab rasa macam tak cukup. Tapi campur dengan siapa tak biasa makan nasi Jepun tu, kena ready lah, kena kosong dulu perut sebelum hari tu. Sebabnya memang cepat muak, cepat kenyang rasa dia. Tambah lagi makan daging yakiniku ni walaupun nampak nipis, tapi campur dengan sos dia apa, memang cepat kenyang. Memang pun makan cepat-cepat lah, nak nambah biar puas hati. Bayar RM15, kita nak makan tu biar puas hati.
tengok sayang kita pun makan memang puas hati lah dia. Pas sosa dia tambah. Berapa pinggir dia tambah. Tinggal last kali mai tambah lagi 2 pinggir. Berapa pinggir dah tambah, bahaya last kali tambah 2 pinggir. Kita nak perhabis je daging ni, biar perhabis dulu. Akhirnya kenyang juga kita makan, memang puas hati dah. Berapa pinggir kita makan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pinggir. Yakin daging yakin itu memang puas hati. Kalau mari ramai-ramai lagi puas hati benarnya makan ni, memang sangat-sangat puas hati. Lupa nak mention harga dia ni RM15 tu tak termasuk tax lah. Kalau termasuk tax tak silap, tax lo ni ikut semasa lah. Jadinya ni belahaya 50 sen untuk satu kepala. Dan juga kalau korang tubik mungkin nak ambil gambar, nak buat kenangan dekat luar tu, dekat kaunter bayar tu, dia ada tempat yang comel untuk boleh nak gambar. Lepas tu dia sediakan baju kimono. Tak tahu baju kimono asal ni. Baju kimono dia sedia, jadi boleh nak bergambar, pakai baju, bergaya.